Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lembaga Saudara Ibrahim acara majlis Muhammad bin Mansur, ahli majlis besar kerajaan, dia dapat bintang SSS tadi. Saya maksa saya paksa SSS. Saya kata saya shock sendiri. Sahabat kita Datuk Syed Ibrahim yang habis bulan lagi kata IPAS, kita alu-alukan Datuk Syed ke dalam keluarga besar Parti Islam Malaysia PAS. Allahu Akbar. Tak apa sebelah. Rasai kemanisan di usia 75 tahun bersama Tak kelihatan. para pejuang mustadafin, orang-orang susah yang tidak pernah kenal lelah, sentiasa memberi, jarang meminta, manisnya walaupun tak ada apa-apa. Inilah Parti Islam Malaysia. Selamat datang ke dunia ini. Syekh Muhammad Rodi Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS, Ustaz Syarif Haji Long, yang berhormat, ada pendeta yang di-Ketua PAS Sungai Tani yang tak cerai. Cerai. Haji Zulkifli Yahya, Ketua Penerangan PAS Kedah, tuan-tuan ahli Jabatan Kuasa PAS Sungai Tani, Ketua Pemuda Musliman, ulama, para tetamu yang telah membeli meja yang mahal di depan ini dan yang beli meja murah di luar. Terima kasih kerana turut menyumbang kepada PAS Sungai Tani bagi menghadapi PRU ke-16. Saya yakin semakin hampir dengan pilihan raya, tuan-tuan akan lebih rasa murah hati untuk memberi kepada perjuangan ini. Belum ada ahli PAS yang bergerak mana menjelma kepada PAS, belum. Ada orang kaya semakin kaya mana menyumbang kepada perjuangan dan jatuhnya hanya Hadidullah. Daripada gelap hitam itulah tak putih-putih, tapi dia tak pernah susah. Daripada dulu-dulu sentiasa menyumbang, alhamdulillah rezeki dia bertambah-tambah. Itu bukti yang masih hidup. Nanti boleh buka saja itu. 2 juta. Bedakan dia lah. Kita kalau ada juta satu kertas lagi kita dia belajar. Masa kita masuk ke hari 2008, kita menang 15 kursi. Pakat dengan PKR dengan DP malam tadi, tubuh kerajaan. Kita berbelanja seluruh Kedah 435,000. Tak boleh juta. Satu Kedah bos 2018 satu Kedah tak sampai sejuta. 2023 main lagi pasal pengundi luar ni dia luar kena bayar tambah lebih sikit. Tapi pengundi luar tak pakai Kelantan. Orang Kelantan banyak undi Sabah. Nak balik mereka kena sewa pakai. Sewa pakai nombang. Mula-mula saya jadi Ustaz Politik Ustaz Zizan, saya pergi jumpa orang lagi. Cikgu orang lagi. Dia bisa jadi Ustaz Politik Teguh. Lalu dia jadi 4 lah. Saya memang dengan dia
untuk hadapi pilihan raya akan datang. Dia kata mula-mula Pak di Kelantan 1990. Belanja tak berapa duit. Pilihan raya yang berikutnya 1995 untuk bawa balik undi Kelantan dari Sabah, dari Sarawak, dari Johor. Pas Kelantan kena ada 5 juta tahun 1995. Dia kata, dah pun lagi ke mana? Dia kata, ada banyak juga. Saya kata, boy, mana nak cari 3 juta? Orang kena juta, dah tengok. 2013, 2008, 2013, pilihan raya. Pas kata tak 100 juta belanja, tapi tak menang banyak. Pada masa itu UMNO Barisan Nasional, oleh kerana dia geram, dia kekal macam lawan ni kan. Lawan ni kan geram ni. Dia belajar lebih, dia dapat balik gelap. Tapi PAS tak pernah berbelajar besar untuk menawan diri. Dan waktu kita jadi kerajaan pun, kita tak ada dana 10 juta, bukanlah 10 juta-juta, tak ada. Kita belajar apa yang ada di peringkat negeri, di kawasan-kawasan, selebihnya adalah duit dalam poket ahli PAS. Dan tren itu berterusan sampai lari. Saya sebelum kita ambil alih kerajaan pada tahun 2020, saya panggil ahli badan perhubungan PAS 3 kali, 3 kapit. Saya kata kita tewas 2013 kerana perangai ini. Hampa jangan buatlah kalau nak ambil alih kerajaan. Lu kau nak jadilah. Saya panggil sekali lagi buat di hotel. Kita kalah 2013, kita jadi kerajaan 2008 sampai 2013. Kita ada penyakit ni satu. Itulah dibawa oleh Puak Pasma, Puak Pan, Puak Warung, Puak Mohobah, Puak Jual Kawan, Puak Menipu, Puak buat duit. Kita berjuang dalam PAS. Habis duit, mereka boleh duit jual merah. Kaya dengan jual produk pilihan raya. Puak tu semua jadi PAN. Boleh pergi tengok pasar-pasar dan tidak pun. 2 kali beralih kerajaan 2020, panggil sekali lagi. Jangan buat ni. Alhamdulillah kita sehat. Goyang. 26 tahun dah sehat. Tak ada penyakit yang timbul masa kita menang 2008. Kena basuh 3 kali, campur ayat tanah dan ayat mutlak. Tu ahli PAS pun. Tu yang jadi aman ni. Kita buang masa kibaki PAN hak tu ada ni. Kalau pakai hak tu nak tu, nak ni, tak puas hati kawan tu, tak puas hati kawan ni. Komplain pun tu, komplain pun ni. Banyak budaya komplain dalam PAS tu. Komplain tak berhenti. Dia akan buat apa macam komplain tu. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala pelihara kita semua. Pakai-pakai yang membesar dan membusuk. Sewaktu kita menang 2008 dengan penentangan kepada pemeriksa PAS. Yang pertama dia kata Ustaz Zizan. Betul sekali Amerika kan ada pemeriksa PAS. Ramai dia kata ni tak tahu. Ustaz Zizan satu sini lah. Aduh rumah. Tak rumah Ustaz Zizan pemeriksa PAS yang bertawang. Mana ada orang kena daripada PAS. Biasa jadi MB tak ada. Ustaz pun tak ada pengalaman. Tapi dia ada ilmu, tak ada kemahiran. Dan ada kawan-kawan ramai.
Dia membuka PAS untuk orang lihat PAS dalam dimensi yang lain. Sebelum ni orang akan naik PAS itu adalah pakai jubah, mesti pakai sopan, tak ingat. Maka orang tradisi PAS suruh Ustaz Izzah jabat pakai jubah, pakai sopan. Orang-orang nak macam tu, orang nak tengok tu. Dia berkata, tiru di Aziz, tiru untuk guru di Aziz di Kelantan, tiru untuk guru di Haji di Terengganu. Orang PAS nak macam tu. Tapi Ustaz Izzah tak apa. Dia kata bukan macam tu. Dia buat untuk guru, aku dah. Aku dah guru. Orang PAS tak kenal Ustaz Izzah ni. Dia di Leeds, University of Kent. Dia graduate Azhar. Master dia di University of Kent, Canterbury. Masa pergi di UK, dia tak ada asal bahasa Inggeris, dia ada di KFC. Bila manager bagi dia masak di dapur, dia minta tak ada di counter, pasal aku nak cakap orang putih. Dia belajar bahasa Inggeris dekat orang putih, kita belajar bahasa Inggeris dekat Cina. Itu punya alright lah, alright. Okey lah, English Cina. Cikgu kita Cina, bahasa Inggeris, Mr. Ui Mancai, Mr. Ui, cikgu bahasa Inggeris saya, Mr. Ui, Mr. KM Nambia, India, tahu tak apa kaum putih berkelau. Kita ni kaum putih dia orang putih. Dia pakai suitnya 3 lapis luas dah. Betul. Maka dia tunjukkan satu wajah lain di kalangan orang PAS. Lepas tu baru orang PAS kita dikenal siapa dia, Ustaz Izzah, dan siapa dia ada dalam PAS. Masa dulu Ustaz Fazil Nur mula jadi wakil rakyat, pakai kopiah hitam. Waktu kita hari komplain, apa pakai kopiah Nur? Bila kopiah hitam tu jadi Nurnya? Malah ni ada jadi logo boleh pakai. Boleh pakai songkok dulu tak boleh tu. Semua kena pakai ni. Tanya. Saya masih. Saya penuh banyak. Pakai kopiah hitam no. Misalnya Ayu tu lah. Ayu pun kalau pakai kat dua dia lah. Dekat bukan banyak ni. Meludah je lah. Jadi kan bodoh. Bila kita duduk situ, biasa pakai teh lah. Bila dia berlestak ke kuil tu dia, dia pergi habat ke guru. Lepas kita tu situ pergi fasik, saya kena tak pakai air. Allah. Aku mengaji pakai topi dulu. Topi tu. Pakai topi tu disik kambing dia. Kau ini? Yang pakai barang siapa yang menyerupai satu kau, dia sendiri kau itu. Apa itu tu? Dia pakai topi GPU. Maaf masih. Alhamdulillah, kita pun terbuka dengan orang ramai. Orang boleh terima tak pasti lah. Tak kek-kek. Saya mana nak kek-kek? Orang yang tradisi yang kenal fahdi dengan kopiah, kek-kek tak boleh. Lepas tu pakai kopiah hitam, tak boleh lah. Jadi alhamdulillah selepas kita mengambil sikap yang lebih terbuka, kita nampak berbondong-bondong orang main bersama kita. Sebab itu tidak boleh terlalu keras dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang cara, bukan hal dasar, bukan hal prinsip, hal-hal buruk saja tak boleh terlalu keras, kena terbuka. Maka PAS diterima oleh semua orang, termasuklah orang yang telah menyertai semua parti di Malaysia. Datuk Zaid Ibrahim. Ini model dakwah, model
sekarang ini digerumi oleh semua orang. Maka dibuat macam-macam slogan untuk menahan kemarahan PAS. Dia berkata the green wave. Mari saya dengar Fahmi Fazil, kakak di depan orang Cina, kena stop the green wave yang mula menyelak masuk ke Johor. Punya takut kepada kemarahan PAS. Apa salah green wave? Apa salah orang PAS? Apa salah kita semua? Kita bukan dosa kau dia orang. Kita tak ada rekod jenayah. Kita tak ada rekod cakap duit. Kita tak pernah terlibat dengan rasuah atau kita tak ada. Pemimpin-pemimpin kita berintegriti, ahli-ahli kita hebat. Jadi rakyat Malaysia tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Malaysia. Dia kena menyertai green wave ni. Ni orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang ikhlas memberi, mewakafkan diri untuk negara ni. Apa salah green wave? Maka dicanangkanlah bahaya green wave ni. Bahaya tu lah aku buat kan. Tak kayu betul bahaya. Orang-orang baik bahaya tak mana? Saya bahaya tak mana? Bahaya mulut ya. Masa saya kata betul kata apa tak dia lah. Paku 5 inci atas kepala. Baru dia kejap masuk ke dalam. Terasa sampai lagi. Itu saja lah awak sikit ni. Dia kata sisi-sisi apa tak? Tak ambil tindakan. Ni ada peperangan baru. Kita ada pulau bebas sukai di Langkawi. Bapak tahu ke belakangan ini item yang dimasukkan dalam senarai bebas sukai itu dikurangkan. Yang terakhir ini kereta mahal. Kenapa juga? Alasan dia masa dia waktu pelari waktu lah. Waktu lah kereta pada Langkawi bukan kaino, bukan bohdan pun, bukan kena naik roro, kena ada isi dokumen, isi borang, kena ada deposit, wang jaminan kau letak di custom tu. Apa bagi alasan orang buat lari? Maka ditarik balik. Saya sembang dengan mengurusi Ferrari Malaysia ya. Dia kata jualan kereta-kereta high-end ini akhirnya berpindah ke negara lain. Malaysia kehilangan 400 juta sekurang-kurangnya daripada keputusan kerajaan tak bagi beli kereta bebas cukai di Langkawi. Mereka hak boleh beli di Langkawi tanpa cukai ni di bawah 300,000. Atas pada 300,000 semua kena cukai. Jadi orang tak main syarikat-syarikat yang jual kereta mewah untuk orang kaya main beli letak di situ. Sekali-sekala dia main ke Langkawi, dia belanja duit dia, dia duduk hotel, dia bawa kereta dia menikmati apa nama pemanduan kereta mahal ni macam Ustaz. Jadi ni tahu lah Ferrari dia. Mereka main belanja. Betul sekalian. Kita nak bangunkan sektor pelancongan. Nak tarik duit orang mari ke tempat kita. Kita kena ada macam tu. Kita tarik mari orang kaya. Orang yang ada bilion-bilion duit dalam bank. Sekali-sekali nak pergi. Dia main duduk di Langkawi. Dia belanja duit di situ. Belilah apa saja. Semua dia beli. Dia duduk hotel mamai. Dia makan sedap-sedap. Dia beli barang, dia balik 2-3 bulan dia mari pula. Kita nak orang macam tu. Kita tak mau backpackers mari duduk di pantai, tak belanja duit, makan shake dengan kerok. Kita tak mau. Itu tak ada pendapatan untuk kita. Duduk buat baca kemah di tepi pantai. Dia belanja apa? Dia tak belanja apa. Jadi bila keputusan
item utama dalam bebas cukai. Langkawi merudum dari segi kemasukan orang dalam kelas tu. Orang macam tu tuan-tuan, dia tu hotel 5-6 bintang. Dia tu 4 season, dia tak duduk lah. Alamak, naik gelung-gelung. Dia tu 4 season, dia belanja di 4 season. Di 4 season tu, gaji orang Langkawi rendah, beli barang mentah Langkawi. Ekonomi berkembang. Bila dia kata tak boleh duduk Langkawi, tak boleh beli lah. Dia tak main lah. Rugi lah ekonomi kita. Dia perbandingkan Phuket. Ni, DAP. Dia kata Phuket maju, Bali maju. Phuket ke 1 bulan lah. Pi pun tak lalu dah. Tak keren dia ada. Tak ada DAP. Phuket ni tentu pulau untuk hiburan. Untuk aktiviti judi dan seks. Orang-orang yang ada kepuasan boleh pergi Phuket. Dia belajar dalam sektor hiburan. Dan kau tak boleh buat begitu, rosak habis lah. Dia orang yang akan tak berapa cukup ni, dia banding Langkawi dengan Phuket. Ini alhamdulillah aku telah bertitah dalam titah ucapan sempena dengan Persatuan Langkawi ada identiti sendiri, tidak boleh dibandingkan dengan Phuket dan Bali. Jadi alhamdulillah kita terhiyau beberapa bulan yang lepas ini kita telah mendapat perhatian Dr. Sultan dan perjuangan baru kita adalah usaha sungguh-sungguh untuk kembalikan semula Langkawi sebagai pulau bebas cukai. Orang pun dulu bila Langkawi nak beli dengan mangkuk, beli dengan melamin, beli toto, beli kuih, beli cacah tu, dan meja masa saya kan kita betul kalau 3-4 set tu dah semua beli Langkawi. Dan dia pergi Langkawi belanja beli barang-barang tu semua. Walaupun cacah tu tinggal lemak mungkin kau, tapi boleh beli. Boleh kan jalan Langkawi. Belanja barang-barang tu semua kena cukai. Kain batik tak boleh balik, kain lekat tak boleh balik. Itu dia itu. Tak boleh balik. Boleh minyak gambar, minyak angin. Siapa nak beli minyak gambar minyak banyak? Minyak gambar tu dia kata minyak hitam tu. Minyak gambar hitam lah. Itu cerita pasal pulau bebas cukai. Lepas ni kena perang balik dengan persekutuan untuk mengembalikan. Saya dipahamkan oleh geng-geng kita besar. Ada satu center baru yang akan dijadikan kawasan bebas cukai untuk masuk kereta-kereta high-end ini di selatan tanah air. Ditarik daripada Langkawi, bawa pergi selatan. Betul pun faham. Semua dia mau. Apa saja dia mau. Dia tak kira tu di mana tak mana. Apa rumah orang kena main. Berlakon dia banyak. Tapi apa yang menjadi keistimewaan kita di tempat kita akan hilang karena ada orang tamu, ada orang sembang. Tak boleh cakap, tak boleh buat, tak boleh. Dia nak please orang tu, please orang ni tarik sini, orang kita sana. Orang kata dia hebat. Satu mainan pada hari ini. Saya harap benda itu tak berlaku. Walaupun usaha sedang berjalan, kerana benda ini melibatkan duit ringgit, spillover ekonomi, dia pemau semua. Ya. Kita tengok apa akan jadi sehari 2 hari. Betul sekalian, ada beberapa benda yang saya sebut beberapa tahun kebelakangan ini juga
juga mendapat perhatian fokus serta hari aktivitas data hari ini. Hari ini menjadi mineral rebutan dunia. Amerika punya, China punya. Mineral ini yang paling baik grade ada di Kedah. Deposit terbesar ada di Terengganu, Kelantan, Kedah. Pilot projek yang dibuat di Kediri di Perak. Tanah lembaga pertanian di Perak. Jalan Negeri itu pilot projek melalui 28 agensi teknikal. Akhirnya projek itu berjalan sambil buat, sambil jabatan teknikal tengok. Akhirnya 28 yang bagi SOP. Ini dia cara nak ekstrak REE di Malaysia. Kita betul semua, kita ready untuk buat bagaimana Perak buat 28 agensi untuk dapat EIA, dapat kelulusan. Tahu tak lebar. Rupanya dia duduk Indo, saat dia pergi China, saat dia pergi Australia, saat dia pergi Perancis, saat dia pergi US untuk sign REE. Semua duta lepas tu main cari kita. Duta US jumpa, duta Perancis jumpa, Australia jumpa pasal REE. Saya kata tak, hari ini bukan federal punya, state punya. Saya akan bagi kepada siapa offer paling tinggi, main operate di sini, main buat pengasingan 17 elemen tu di sini, buat kena di sini. Kami nak harga paling baik untuk negeri kami. Perancis kata dia bawa orang design di Perancis, company tak ingat nama, tapi kalau saya sebut orang tahu. Jumpa duta mereka bertiga minggu lepas. Dia kata, dia janji kami nak bagi kami pun boleh buatlah apa yang China mampu buat. Kami boleh separate 17 elemen lah. Dan kami kalau hampa nanti China di sini, hampa bagi kami juga, kami bersedia untuk buat kelah di sebelah kelah China. Kita sekan boleh. Orang lainnya semua, lainnya ni Australia. Australia ni pun cakap dengan mereka tu. Tuan-tuan sekalian, barang ni barang mahal jadi rebutan. Kita ada barang tu. Federal ni pergi ke Batam, jajah ke semua negeri. Dan lagi bila kita ni anak mesyuarat, dia kata national security. Tapi ya, national security. Hari ini tentu kita dalam dapat di sana tadi untuk federal memberi kebebasan kepada negeri khususnya Kedah untuk pastikan mineral yang kita ada ini mendatangkan ulangan hasil paling baik pada negeri dan rakyat Kedah Darul Aman, bukan untuk federal dan orang yang mengawal pergerakan duit dan ringgit dan sen di Kuala Lumpur, di Putrajaya, Kota Kedah, milik rakyat dan negeri Kedah. Ada pula barang orang kita dia nak nego tak? Nego sana, nego sini. Dan perjanjian yang kita masuk untuk menumbuhkan Malaysia, perjanjian itu tidak memberi hak yang banyak kepada negeri-negeri. Negeri diberi kuasa ayah, tanah dan galian, uang. Daripada itu semua pergi federal lah. Takkan hak itu dalam bidang kuasa negeri itu apa nak gambar kan? Oleh apa ayah? Ayah lepas akta wasiat 2006, semua pindah daerah, pindah daripada kuasa negeri ke federal. State dengan semua ayahnya. Ayah bersih, ayah mentah, proses apa, semua pergi federal. State tak ada kuasa dengan semua ayah mentah. Ini mineral, rakyat tak amat ambil. Jadi state tinggal apa? Tentu sekalian.
Kalau state, negeri-negeri yang bersetuju menandatangani penubuhan Malaysia tahun 63, sebelum itu perjanjian kemerdekaan ke-57, sebelumnya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kalau negeri-negeri tak serah kuasa yang kita ada kepada federal, kerajaan pusat tak wujud pun. Kerajaan pusat tak nak. Ada negeri-negeri di Semenanjung ni ada 9, di Malaysia Timur ada 2. Kita hidup atas bidang negeri masing-masing, berkuasa penuh di atas negeri kita. Federal tak ada. Federal hanya ada selepas orang Melayu sudah berjaya menentang Melayu punya tahun 46, maka ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 48. Lepas itu main perjanjian Merdeka 57, perjanjian Malaysia tahun 63. Itulah kuasa yang diserah kepada federal. Lala ni, dia ingat negeri ni tumpang dia. Lala ni, okey-okey rakyat, menteri-menteri yang hebat di persekutuan, dia rasa negeri ni menumpang federal. Dia tak sedar kalau negeri tak bagi kuasa, dia tak ada. Mana abang ni kan dengan act lebih kurang, dengan semua ketawa tak. Hang ada sebagai Warga tu dia negeri yang bagi kuasa tu. Cailan tu. Sebelum itu dah ada semua kuasa. Kuasa darat, kuasa udara, semua kita ada. Bila dibuat kerajaan persekutuan, diserah pada persekutuan, hang jangan rasa kami tumpang. Hang itu tumpang lagi. Hang kena faham dulu. Apa ada kerajaan kita. Kalau ambil pada tahun 1136, usia kita sudah 1000 tahun. Umur ni, kedah ni. Kalau ambil daripada kesultanan yang pertama, zaman Hindu Buddha lagi, lebih pada 1000 tahun. Dan pemerintah Kedah tak pernah lari daripada family tree yang sama. Sampai lah ni, kerajaan paling tua di benua, di wilayah ni, Kedah ada orang. Monarki paling tua di dunia, Kedah ada orang. Kerajaan persekutuan baru ada tahun 57. Mana dulu? Kedah dulu kan Malaysia dulu? Kedah dulu, negeri-negeri dulu. Johor 1885, Perak Selangor ni tahun 1700. Kita sebelum 1936, semua kerajaan ni dah ada. Mari British lepas dia jajah semuanya, dicadangkan sistem federalisme, ditubuhkan kerajaan persekutuan. Hampa tu baru sangat, belum sampai 70 tahun. Bandingkan Kedah lebih 1000 tahun. Apa semua tak tahu hal lain. Semua kuasa ada ni, apa nak apa ambil, apa nak membuka hamba, seolah-olah kita tumpang dia. Mana tak apa-apa, mana boleh biar tu. Kena bagi rakyat faham, kena bagi semua orang tahu. Hang ada sebab apa ni? Federal adalah sebab state sama. Kalau state tak sama, federal tak ada. Ini tinggal semua tak tahu apa. Tu nak tadi parlimen ni? State Tu tak tani parlimen lagi. Luar tidak ada. Kalau dekat cukup kepahaman dia dan cuba letakkan teman-teman, pendekatan kita kena terbuka, terkini, sikap kita lebih inklusif,
Pintar. menerima semua Kelas tak buat lagi. orang yang belasan bersama. Sila buat sudah buat dia. Prinsip dasar kita tak pernah ubah. Cari Kita untuk menjaga dulu Cari macam mana teknologi tu dalam kawan selama yang mungkin. baru ni kan. Ada Nabi yang politik, kita nak banyak undi. Banyak undi baru boleh menang. Order apa? Norway punya tu. Rupan tu. Kalau kita Buat dia belum. terus Tak pakai. bergantung pada undi tradisi daripada ahli PAS, kita Belum tahu cari tak. tu je lah. Allah. Modul Bila kita terbuka, kita lebih inklusif, pendekatan lebih mesra. Orang-orang yang pernah menentang kita datang bersama dengan kita. Orang yang pernah melawan kita dalam bidang politik mengadakan kerjasama dengan kita. Dengan demikianlah dasar perjuangan yang dibawa oleh Parti Islam Indonesia PAS lebih mudah untuk menembusi tembok-tembok yang kebal, melintasi garis-garis yang keras, merentasi semua sektor, semua kaum, bangsa dan agama untuk kita tawarkan pendekatan politik Islam yang dipahami secara benar. Inilah yang dibawa oleh politik Islam, bersih, tidak hanya akan menjawab di dunia, kita akan jawab semua soalan ini sampai dalam kubur, sampai di akhirat. Inilah politik Islam. Kita sediakan, kita sedia menawar khidmat, tenaga, warini, masa kita keluarkan harta benda untuk perjuangan ini. Saya harap ayat disilakan memahami apa yang telah dibawa oleh PAS sejak tahun 51 sampai sekarang. Alhamdulillah tahun 2020-an sampai sekarang 2026, perjuangan kita makin diterima, makin dipahami, tugasan kita makin mudah. Orang pun yang betul-betul ikhlas, dia akan datang bersama dengan PAS. Orang-orang yang tidak ikhlas, nampaknya mereka menentang PAS makin hari semakin keras. Kita akan bertemu bila sampai waktunya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.